Assalamualaikum. Okey, dalam beg plastik ni semua ada kain baju arwah ibu, arwah Long, Nurul dan juga ayah Nurul. Kami nak sedekahkan dekat anak-anak yatim dan juga orang yang memerlukan. Okey, kalau korang suka video ni, jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng sis Nurul untuk support Nurul. Assalamualaikum.